kau cari Allah. Kau duduk dengan Allah, kau dekatkan dirimu dengan Allah, kau rasa kebersamaanmu dengan Allah. Habis macam mana? Selepas tu serahlah pada Allah. Dia kata, kalau Allah datangkan kepada engkau, akan datanglah. Tapi kalau Allah tidak akan datangkan kepada engkau, maka tidak akan datang. Apapun, bukan pasangan sahaja, segala apapun kat dunia ni, dia nak ajar apa pada kita? Dia nak ajar kepada kita, cari pemilik kepada segala dunia dan seisi. Kita ni duk kejar sesuatu, kita tak berapa cerdik rupanya. Orang yang paling cerdik, dia pergi dengan pemilik, cakap kat pemilik, ya Allah aku nak ni, ya Allah aku nak ni, ya Allah aku nak ni, ya Allah aku nak ni.